korang dekat Padang Speedy. Okay, roti pau dengan roti wap. So, ada banyak flavor. So, korang boleh datang dekat roti wap. Dia datang cepat tau, habis. Tapi dah habis dah waktu sekarang. Masa dah habis dah. Banyak. So mana yang nak cari roti pau boleh datang sini tau. Ajang cakap. Kalau nak cari roti pau, roti kukus, roti pau pula. Pau roti kukus. Pau dan roti kukus datang dekat Padang Speedy. Padang Speedy dekat Lubang. Lubang. Okey korang. Dia ada banyak flavor. Ada macam-macam weh. Ada green tea. Ada peanut. Ada kilo. Ada habis. Guys, hari ni kita dah bawa pau dekat Padang Speedy. Saya nak rasa kita punya tengok pau dia besar weh. Oh, nampak tu. Sombongnya. Besar gila. Besar gila. Sombong. Besar lah. Kenapa ada titik merah? So, dia ada banyak flavor tau. 3 pieces RM10. Korang boleh cari dekat area Padang Speedy. Tak makan ke? Makan lah. Dapat Medan Selera. Dan dekat Legenda pun ada. Sekejap korang, ada banyak flavor. Macam-macam. Roti wap sedap. Korang boleh try. Tadi ada orang tanya tadi, mana roti wap yang ke sana? Wak jauh ni dia kata. Dia kawan dia cakap, mana roti wapnya? Dekat sana, wak jauh dia kata. Dan apa? Aku atas sini pun dah habis. Ni ni terasa. Makanlah cepat. Sabarlah, ni aduh. Jangan nak tengok. Bukan ada, kacang. Oh, dah tak. Belum. Dah dia besar. Sedap. Kenyang makan. Sedap lah. Ni macam merah. Dalam ni kat macam merah. Dia ada flavor apa ni? 2 flavor. Dia ada 7 flavor. Kaya, ayam, daging, kacang, coklat, kelapa, carbonara. So kalau yang roti wap tu, korang nak rasa yang viral-viral tu, macam flavor ada. Cek, tiramisu. So korang boleh datang try, okay? Dekat Padang Speedy. Okay? So ada banyak flavor. Meriah Boleh datang dekat. Wih, ada durian.